Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Langsung dari Lokasi Kejadian, saya Kasim Humairah Dan saya Nur Aisyah Adlina membawa perkembangan terkini untuk anda. Seperti mana yang anda dapat lihat, hari ini Sabtu 11 April 2026 sedang berlangsungnya Mesyuarat Agung PIBG kali keempat 2026 SK Taman Pulau Emas di Dewan Serbaguna SK Taman Pulau Emas. Majlis ini dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan dirasmikan oleh Encik Nori Syam bin Ismail, Ahli Majlis Zon Putrajaya MPKU. Mesyuarat kali ini bertujuan untuk membincangkan pelbagai perkara penting berkaitan kebajikan dan kecemerlangan murid. Okey, kita namakan logik matematik sebab Guru Besar Puan Saira binti Hussein turut berkongsi pencapaian sekolah pada tahun lalu serta perancangan bagi meningkatkan prestasi murid. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan kerjasama erat antara ibu bapa dan pihak sekolah dalam memastikan kejayaan anak-anak. Selain itu, mesyuarat turut membentangkan laporan aktiviti tahunan dan laporan kewangan PIBG. Para hadirin juga diberi peluang untuk mengemukakan cadangan serta pandangan bagi menambah baik program sekolah. Turut berlangsung pemilihan ahli jawatan kuasa PIBG bagi sesi baru yang berjalan dengan lancar. Secara keseluruhannya, mesyuarat ini berjaya mencapai objektifnya dalam memperkukuh hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah. Sekian daripada kami, saya Kasim Humairah. Dan saya Nur Aisyah Adlina. Komitmen bersama, kecemerlangan terjaga. Sekian sahaja laporan hari ini dari Lensa Kejiwa Lenstep Studio. Bye!